KB Channel. Okey, Datuk Ahmad Maslan dulu. Dua soalan kepada tiga ahli panel. Soalan pertama, bagaimanakah Barisan Nasional boleh bangkit kembali seperti dulu? Soalan kedua, apakah ramalan tiga ahli panel untuk PRU yang ke-16? Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syauki, Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Ceras. Saya ada satu soalan yang saya tertarik mengenai sistem di Singapura dan juga ada yang daripada US dan Kanada tadi, berkenaan bagaimana orang muda dia melihat idea rather than ideals. Adakah di Singapura di mana orang muda dia, saya tak tahu, mungkin statistik dia kita di Malaysia 18 tahun dah boleh mengundi. Jadi statistik di Singapura mungkin belia di sana yang mempunyai pendidikan yang rich dia lebih daripada Malaysia, mungkin satu. Ataupun mungkin adakah penguasaan mengenai apa yang tersebar di media sosial di Singapura, penguasaannya lebih, kerana saya yakin wujud POFMA, Doktor, Prevention of Falsehood Media di Singapura, yang dapat mengekang budaya fitnah bila mendekati pilihan raya. Sebab kalau kita tengok bagaimana yang terjadi di PRU sebelum ini, terdapat fitnah yang berlegar yang membuatkan pengundi muda yang mungkin naif tentang politik, dia berjaya swing the whole saluran muda tu terus pergi hasil daripada fitnah dan juga false information yang tersebar. Saja saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin daripada USIM. So saya nak tanya kepada Dr. Nur Syahril tentang Singapura. Tadi saya tertarik sikit sebab ada remarks yang tentang kempen itu tidak boleh ada no remarks about religion, and kita panggil dia racial remarks. So itu menjadi satu teras. Soalan saya, sejauh mana racial and religious remarks itu menjadi sentimen kepada masyarakat di sana? Bagaimana mereka pandang masyarakat di sana? Ini di kalangan politician, mungkin itu menjadi dia punya asas. Kalau saya tengok hari itu di TikTok penuh bila ada satu kes itu, and then semua politician memang semua keluarkan video untuk membalas dengan cepat. Tapi dalam masa yang sama saya tengok juga masyarakat Singapura, terutamanya Gen Z, Alpha, dan mereka ini ada berbeza-beza pandangan tentang racial dan juga tentang religious ini. So diorang boleh buat video sesantai-santainya, tapi still dia touch people, terutamanya orang yang buat comedy house. Semua-semua tu dia very very dekat. So soalan saya, sejauh mana racial and religious remarks menjadi sentimen dan mendapat tempat dalam masyarakat Singaporean? Terima kasih. Soalan daripada Menteri Besar. Pertama, kalau kita tengok di Malaysia ni, pada ahli panel, dia ada dua kategori ataupun pola. Satu, parti ataupun yang bertanding pilihan raya yang membawa idealisme, yang membawa ini polisi dan juga mempunyai track record yang baik. Mereka ditentang oleh parti yang very simplistic dan kemudiannya retorik. Kalau undi BN tak masuk syurga. Itu sebagai contoh. Very simple. Cara pemikiran dia terutama sekali kepada pengundi-pengundi Melayu. Dan begitu juga parti yang membawa sedikit isu racial ni. Dan soalan saya kedua, di Singapura berapa kursi kalah tadi, Doktor? Kenapa kalah 10 tu? Apa isu dia yang menyebabkan? Itu soalan daripada Yang Amat. Kita ada 3 orang. Silakan. Kalau kita ringkaskan je, mungkin dengan izin Datuk Seri Zahid, kita boleh 10.5 boleh kita cerita ni. Wah. Ini tradisi ilmu ni, jangan main-main ni. Terima kasih. Silakan.
mungkin saya mula dulu secara ringkas. Ada banyak soalan yang saya confirm saya tak boleh jawab, Datuk Ahmad Mazlan dah. Saya tak boleh buat ramalan dah. Tapi mungkin secara ringkas, Datuk, kenapa kita perlu, macam mana nak bangkit? Saya rasa standard kebangkitan itu perlu dipikir ulang, Datuk. Kalau saya katakan tadi, kalau dulu ada banyak dominant one party, BN salah satu daripadanya. Dan sebenarnya dominant one party sudah tidak ada, melainkan di Singapura. Jadi apakah kebangkitan BN itu harus kembali kepada standard dominant one party? Saya tidak fikir itu bukan caranya. Saya fikir politik Malaysia sudah berubah kepada multi coalition. Jadi kita perlu menghormati prosesnya yang sedia ada dan mungkin memikirkan cara yang terbaik untuk kehadapan. Ya, kalau Singapura ini di Malaysia ini ada multi coalition, itu sangat unik dan kita tidak boleh membandingkan pada sistem dahulu, saya fikir. Jadi standard kebangkitan itu perlu difikir ulang. Ramalan saya tak berani, saya serahkan kepada dua ahli panel, kerana bukan hanya kita perlu lihat apa yang sedang berlaku di parti-parti lawan dan apa yang berlaku di parti-parti dalam kerajaan juga. Ya, perkembangan-perkembangan yang menarik. Jadi kita tidak boleh buat ramalan buat masa ini. Banyak moving parts lah di Malaysia. Soalan tadi tentang Singapura anak muda, saya ingin membawa perhatian kepada satu survey yang dijalankan oleh ISIS, ya, institut saya, dan saya kedirikan sendiri bersama beberapa rakan, iaitu Youth and Civic Engagement. Ini advertisement, sebenarnya survey ini boleh di download secara percuma. Jadi dia adalah satu kajian 6 negara perbandingan undergraduates, ya. Dan salah satu negara yang kita kaji adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand. Dan menariknya tadi saudara mengatakan ideas versus ideals. Saya fikir itu benar. Ya, anak muda mahukan perdebatan, mahukan ideas, dan setiap negara ada keunikannya tersendiri. Misalnya di Malaysia, kalau tidak silap saya, ramai yang mengharapkan bahawa aspek agama itu masih penting dalam pertimbangan mereka berbanding dengan Singapura. Dan di Indonesia juga anak-anak muda mengatakan bahawa agama juga penting. Jadi kita perlu membuat perbandingan antara negara, dan survei itu boleh memberikan sedikit bayangan apakah sebenar yang dimahukan oleh anak muda. Dan survei ini sebenarnya Youth and Civic Engagement, ia juga menilai mungkin hubungan belia dengan sistem pemerintahan yang sedia ada. Apakah harapan mereka? Jadi boleh rujuk pada survei tersebut. Tentang tadi soalan tentang race and religion sejauh mana, sebenarnya ini menarik. Sebenarnya race dan religion masih ada wujud, ya, dalam wacana di politik Singapura. Cuma dia dimasukkan ke dalam sistem politik. Misalnya sistem GRC itu asasnya adalah race, ya, kerana mereka mempertimbangkan kaum seseorang itu dan perwakilan berdasarkan kaum. Cuma yang tidak dibolehkan di Singapura dan ditentang oleh semua parti, bukan hanya parti PAP, juga parti pembangkang, adalah dipermainkan dan dipolitikkan isu itu. Itu yang tidak dibenarkan dalam sistem politik di Singapura. Tapi dari segi perwakilan, dari segi di Singapura itu menarik kerana masyarakat Melayu ada juga semacam penghargaan, ya. Dari segi sejarah masyarakat Melayu di Singapura, ada AMLA misalnya, ada walaupun Singapura sebuah negara sekular, mereka ada MUIS, ya, yang itu di bawah naungan pemerintah. Jadi ada aspek-aspek itu yang dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan. Cuma ia tidak boleh dipolitikkan. Cuma satu nak saya sentuh, kadang-kadang kita selalu membincangkan isu-isu ras dan juga agama, tapi kita jarang membincangkan isu kelas. Sebenarnya isu-isu yang dihadapi oleh setiap masyarakat itu kadang-kadang rentas ras dan agama. Misalnya masyarakat Melayu di Singapura, salah satu adalah mungkin isu pendidikan, isu sosioekonomi, dan sebenarnya ia adalah rentas kelas, kerana banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Melayu itu bukan unsur agama dan bangsa, tapi unsur kelas. Soalan yang terakhir tentang policy record, iaitu seringkali digunakan
oleh parti-parti politik, kerana perbincangan dalam politik itu harus berdasarkan dasar-dasar, dan di sini pada saya itu kelebihan PAP lah, kerana mereka sudah menjadi pemerintah sekian lama dan mereka punya track record, dan mereka mengatakan anda undi kami ya berdasarkan track record. Cuma saya nak bahas sikit mungkin yang terakhir tadi tentang mewajibkan pilihan raya. Sebenarnya ada satu kajian di Australia. Ini menarik. Kalau kita wajibkan mengundi, ia sebenarnya akan mencorak kempen yang berbeza. Ada satu buku ni saya baru baca, Greg Kramer dan Neil Matheson, The Apathetic Country. Dia menunjukkan bahawa di Australia sebenarnya ia satu undian yang wajib sebenarnya mereka tidak minat pada politik, tapi apabila kita memaksakan pengundi untuk mengundi yang tidak minat pada politik, cara berkempen akan berubah. Jadi banyak yang akan menjadi populis, akan memainkan sentimen agama dan menghabiskan masa di TikTok, mungkin berdansa kerana ingin menarik sokongan. Tujuannya kerana mereka tidak minat politik, tapi cara menarik undi itu adalah dengan cara-cara yang bukan dasar keilmuan, tapi berdasarkan untuk menghiburkan. Itu bahaya pada saya jika kita mewajibkan undi pada sebuah negara yang apathetic. Mungkin di situ saja. Singapore is wajib, tapi jika anda tidak mengundi, anda tidak disertakan dalam election rule, tapi anda boleh masuk semula. Just read. So dia quite flexible lah. Kenapa 10 kalah? Ia memakan masa sebenarnya untuk 10 kalah itu. Pertama kalah tak salah saya 5, iaitu pada tahun 2011. Sekian lama baru kalah 5. Adakah kawasan yang sama? Kawasan yang sama. Itu mereka kehilangan menteri George Yeo, menteri Foreign Affairs. Sekian lama kerana mereka pembangkang menggunakan strategi meletakkan ketua pembangkang di situ melawan beliau. Jadi itu dia beralih kawasan undi. Singapura ada SMC, single member, dan GRC. Jadi dia beralih. Jadi Singapura berfikir kalau kita tidak mengundi dia, kita akan hilang suara pembangkang, kalah. Dan ia memakan masa 2 pusingan pilihan raya sebelum PAP kalah GRC yang kedua. GRC ni susah nak kalah, tapi dia kalah pada tahun 2020. Itu menyebabkan 10 tadi. Okey. Silakan. Okey. Encik Sri, soalan pertama ni susah saya nak jawab kan, sebab dia tanya agak detail berkenaan dengan keadaan belia di sana, tarifan belia dan bekerja dan bersara macam mana kan. Tapi cuma saya rasa saya faham maksud soalan ni lebih nak lihat sama ada peluang diberikan kepada golongan muda lah kot kan, untuk bersama dalam kerjaya dan sebagainya, di samping bagaimana tahap umur untuk bersara. Cuma untuk bersara ni saya tak pasti, tapi saya rasa negara-negara ini lebih lewat tempoh bersaranya, sebab dia bagi opportunity untuk 65 kebanyakan lah. Tapi opportunity untuk orang keluar dapat peluang pekerjaan ni, itu yang sebenarnya sedang dimainkan lah dalam pilihan raya. Terutama di Kanada kita lihat memang yang dijanjikan oleh konservatif itu adalah peluang kerja yang lebih baik kan, peluang ekonomi yang lebih baik, dan termasuklah perumahan kan. Perumahan adalah isu paling besar sebenarnya di Kanada. So yalah, tapi itulah ya, masih lagi tak boleh menang lah konservatif di sana kan. Cuma saya rasa mungkin soalan pertama tu berkait dengan soalan kedua berkaitan dengan peluang batas wanita untuk politik sebagainya. Okey, saya rasa sebelum saya rasa golongan wanita muda sebagainya harus diberi peluang dalam politik. Tapi isu paling besar sekarang ni yang perlu dijawab di Malaysia adalah sama ada mampu atau tidak kita nak laksanakan 30% tu. 30% peluang wanita untuk berada dalam politik, misalnya di parlimen ataupun di DUN. Okey, bayangkan kat Malaysia senang 222 kursi parlimen, kalau nak dapat 30% tu maksudnya 67 kursi haruslah wanita. Kalau di Singapura dia ada bagi peluang dia ada JRC tu, dia bagi peluang wanita untuk masuk dan menang. Malaysia, adakah kita ready untuk ke arah itu? Banyak 67 okey JRC. Tak tahulah kalau kita nak buat JRC kat Malaysia kan. Wanita kena menjadi ketua
Okey lah, ini saya serahkan yang bijaksana dalam parlimen untuk memikirkan lah perkara ini Okey, soalan ketiga ni cepu mas ni, susah nak jawab ni. BN boleh bangkit tidak? Bagi saya boleh kan? Tapi kena proper strategi dan bergerak sendiri takkan berjaya itu Dia harus dalam coalition dan saya nampak okey, tadi saya sebut masa PRU lepas 2022 kita sebenarnya 3 dominant party system, 3 bukan 2 3 dominant party system. Tapi sejak PRU tu bentuknya Kerajaan Perpaduan, dia jadi one balik sebenarnya, one party dominant, tapi ada parti Perikatan Nasional yang dilihat hanya dominan dalam kawasan Malay Belt so yang masalah Malaysia sekarang ni lebih kepada the Malay dilemma actually. It's not really as a whole sebab dalam coalition ni, kalau coalition ni kekal, saya melihat potensi untuk menang PRU akan datang tu ada cuma nak solve isu Melayu ni sama ada dapat sokongan Melayu atau tidak. Jadi ini, tapi sokongan Melayu ni itu yang sekarang ni macam nak jawab Datuk Sakar sebut tadi pasal main isu sentiment sebagai parti ni kan. Dia dalam politik ni dia ada pendulum kalau ekonomi ni baik kan, dia ratio isu dia akan drop. Tapi kalau ekonomi dia stabil, shaky, uncertainty, dia akan naik. So sekarang ni keadaan tu uncertainty ekonomi dunia dan Malaysia, tapi ke arah nak tambah baik lah. Okey, kenapa saya kata nak tambah baik? Sebab dalam survey yang kita buat pun peringkat nasional memang sokongan terhadap kerajaan perpaduan tu ada dan makin baik. Tapi masih ada banyak isu-isu racial yang perlu ditangani lah, menyebabkan ada terutama orang Melayu merasakan bimbang dan sangat emosional bila melihat boleh cakap tentang isu-isu berkaitan dengan kaum dan bangsa sebagainya lah, dan agama misalnya. Jadi perkara ini perlu dilihat lah macam mana untuk diatasi. Tapi saya melihat ekonomi, sebab kalau lihat election di Kanada, Singapura dan juga di Australia tadi dan juga Manila kenapa bombong tak popular, dua titik tak popular, sebab ada isu ekonomi juga dimainkan. Dan sebenarnya inilah isu yang paling dominan yang nak didengani orang muda. Kalau ada dasar yang supportive kepada dasar kena orang muda, terutama dasar ekonomi, dia akan beri sokongan untuk kemenangan So, dan satu lagi saya rasa kenapa perpaduan ni atau BN lah boleh menang sekiranya, kalau kita tengok kenapa parti liberal menang di di Kanada, parti workers party menang, ataupun Labour party lah di di Australia, dan juga di Singapura PAP, semua main isu stability. Dia kata nak kekal stability, kena pertahankan parti yang ada. So maksudnya perpaduan pun harus mainkan isu perkara ini lah, stability lah. Yang lain tu saya rasa agama, retorik, saya dah jawab kot semua soalan. Yes. Saya rasa semua dah jawab ni. Berkaitan dengan wanita tadi, dalam sistem election kita pada masa ini, nak determine 30% wanita menjadi calon tu saya rasa agak sukar tapi kalau ada perubahan sistem pilihan raya, PR ke apa benda, every 5 calon yang ke-6 wanita, party list party list, close party list ke apa so every 5 calon 1 wajib wanita dan juga itu lebih mudah untuk meletak wanita sebagai calon. Tapi itu adalah pemilihan parti, dan dalam sistem kita sekarang ni saya rasa it doesn't work that way agak sukar dan sama ada BN boleh bangkit, insyaAllah boleh I'm confident of that. Tapi dalam pandangan saya, you have to address the demand of people. You have to address the demand of people. We have to look at what people want and how we can accommodate lah. I'm not a politician, tapi kalau tengok dalam banyaklah filosofi innovation, transformation dan sebagainya. The first thing, what do people want, the demand,
what the value that you can give to them, you know, then so on and so forth lah, you know, ada your teamwork and so on and so forth. So the thing is that address the demand, give value to people, insyaAllah we can go back to where we were. Yeah. Singapura, kawan saya dah cerita tadi. Saya rasa itu saja kot. Thank you. Ya, thank you. Thank you, Munir. Oleh kerana kita mendapat kebenaran daripada Datuk Seri Zahid. Okay. I think can we allow for another round, then kita tutup ya. Saya tengok Profesor Sofian. 1, 2, 3. Okay. Boleh ya? Ada satu lagi. Okay, cukup. 3, silakan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Muhammad. Saya juga dari UKM. Saya cuma nak bagi cadangan sebab tadi dah bicarakan beberapa isu dan saya rasa Barisan Nasional boleh bangkit balik. Tapi kita bina momentum. Contoh sekarang ni kita ada ASEAN. Kita kena tunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin nasional membina satu koalisi untuk membina satu negara yang kuat dalam ASEAN sebagai ketua kepada gagasan ASEAN. Jadi kita kena tunjukkan pemimpin-pemimpin nasional di mana mereka dan apa yang kita buat dalam minggu ni contohnya sampai hujung tahun. Yang kedua berkenaan dengan isu semasa, iaitu cabaran yang dibina oleh Trump. Contohnya kita perlukan kerajaan yang kuat dan kerajaan yang berpengalaman yang boleh menangani cabaran politik antarabangsa. Dan sekarang ini kalau kita lihat, cuma pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional yang mampu pergi menghadapi isu antarabangsa ni. Kalau pemimpin lain yang tak ada pengalaman memang kena makan dengan Trump. Jadi kita kena memperkuatkan gagasan kita, membina daripada isu-isu ini, menunjukkan kita ada leadership dan yang paling penting sekali membina barisan yang akan datang yang akan membantu pemimpin kita sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megah Alim Rayasin daripada Universiti Putra Malaysia. Bidang saya komunikasi dan media. Apa yang saya dapati pada masa kini, parti pemerintah dan sebelum ini UMNO atau BN mempunyai kekuatan media yang sungguh kuat. Penguasaan dalam media sungguh kuat. Dalam era kita berada dalam era sosial media ni, saya rasa penguasaan kita dalam media dan komunikasi ni sangat jatuh, merudum ke bawah lah. Di mana kita yang mempunyai kekuatan yang kuat sebelum ini, kita tidak lagi memberikan tumpuan kepada bagaimana media ni beralih daripada media tradisional kepada media sosial media. Tapi saya cakap sosial media ni agak platform yang agak terbuka. Tetapi bagaimana kita mencipta kekuatan macam kita mempunyai syarikat-syarikat media yang lama dulu seperti NSTP, Utusan. Saya rasa kan tak ada wujud dalam usaha-usaha kita, bukan saja kerajaan, tetapi juga kepada parti politik itu sendiri, baik parti PKR ataupun BN sendiri. Tengok Utusan Malaysia pun close down. Kemudian NSTP dulu sebagai salah satu pada BISAM dalam business arm kepada parti pemerintah, kan tidak ada penguasaan itu lagi. Okay. Itu saya rasa salah satu benda yang mungkin panel kita boleh berikan pandangan. Ya. Ya. We take note of that. Ya. Kemudian next, saya ada satu lagi. Siapa tadi? Oh tu, silakan. Silakan Dek. Teruskan tu Alano.
Okey, dari mana? Testing. Okay. Saya dari Belia 4B dan saya rasa saya paling muda dalam ni. Saya baru umur 17 tahun. Nama apa? Nama saya Alif. 16 ke 61 terbalik. Ya. Dengan saya, soalan saya, what lessons have we learned from the past election since kita dari segi Singapore, Australia, Canada and so on. Yeah. So what can we learn from the past Malaysian elections such as GE14 and GE15? Okay, it's good. You require one course for one semester's answer for that. Okay, thank you. Anyway, saya silakan. Saya mulakan daripada Munir. Thank you. Saya start dengan adik yang paling muda ni. What we learn daripada election Malaysia, dua general election yang lepas, nothing is permanent. Now we have to be prepared all the time. You know, tak boleh nak kata kita dah 63 tahun we are here to stay. No. You know, we have to we have to move on. I think kita kena berlawan dengan peperangan sekarang ni dengan metodologi yang baru. Tak boleh nak lawan go to election dengan apa kita dah menang 3 election yang lepas. I think for the next election kita kena pakai method yang baru. Itu yang pertama. Tadi ada saudara cakap berkaitan dengan kepimpinan dalam politik is mandatory. You know, we have to continue building up a new breed of leaders from grassroots right up to the top. You know, kita I think the masalah yang kita sering hadapi adalah orang kita rasa we are needed, tapi pengundi rasa cukuplah. Ya, again pandangan pribadi saya ya sebagai pengundi. Ya, tadi saudara daripada UPM Dr. Megat media tentang media. We cannot run away. A new media bagai-bagai cara. You know. Tapi pada masa yang sama jangan lupa the old media. You know, all this old media we must continue, but at the same time address the new media in the new way. Technically we have to evolve and keep on moving forward in whatever things that we do. Saudara saya Profesor Sufian talking about bina momentum. Yes sir, absolutely. We have to ride on the wave. Now we are ASEAN chair. No, we are ASEAN chair. How do we ride on this wave of ASEAN? As a chairman of ASEAN, what can we do? This is satu peluang baik untuk kita untuk menonjolkan diri. You know, we should be going around talking about how Malaysia can take ASEAN to another level. You know, that is something that we have to ride on the wave, to create the wave. No, some people create the wave and kita lucky because the wave is there and we just tag along and move on with the wave. If you have to create the wave, susahlah, kita banyaklah resources nak kena pakai. Yeah, this is the problem. This is the thing how Bersih have been working on. Is riding on the wave. They create the wave and bila besar dia masuk and dia jadi champion. Sebenarnya orang lain yang create. Yeah. So the same thing we must learn from whatever thing that we have di sekeliling kita. Datuk. Thanks. Okay, sila. Very quick one. Untuk yang soalan pertama dan kedua tu saya cuba gabungkan. Pertama tentang momentum.
Okey, momentum ni dia ada dua aspek. Satu momentum jangka panjang dan satu momentum jangka pendek. Apa yang pernah berlaku pada BN sebelum ni, bila every election termasuklah state election menang, tapi tak ambil kesempatan untuk nak buat election, coalition lepas, immediately lepas tu kan. Sebab walaupun dia ambil masa lama, menang tapi tak ambil, jadi ada satu gap, dia ada masalah. Tapi itu yang kalau kita lihat dalam konteks momentum yang panjang. Tapi kalau momentum yang pendek, ini based on research yang ramai agensi buat, termasuk yang saya buat ketika PRU lepas, data masa nomination day menunjukkan sebenarnya memang Parlimen akan tergantung, tapi sokongan kepada BN tu agak tinggi juga di kalangan orang Melayu. Tapi dalam 1 week 1 to 2 weeks tu, satu shift berlaku kepada Perikatan Nasional. So mereka berjaya tarik sokongan orang muda melalui TikTok sebagai social media ni, menyebabkan ada swing berlaku. Dan kalau dibagi masa seminggu lagi, saya rasa silap-silap PH pun akan dapat tempat kedua. So itu momentum yang sangat pantas boleh berlaku dalam election. So itu yang sama juga berlaku dalam apa yang saya bincang tadi di Kanada, bila tukar Perdana Menteri itu, dia ada shift momentum yang berbeza, menyebabkan election itu berubah dan memenangkan parti Liberal ke sana lah. Jadi momentum tu create, tapi dia boleh jadi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Tapi balik pada soalan yang media sosial ataupun media ni, baru-baru ni ada satu kajian yang dibuat di Australia melihat kenapa peranan newspaper makin tak diminati. So maksudnya isu kenapa tulisan Malaysia orang tak baca sebagainya, sama juga berlaku di Australia. So tapi dia kena diversify, dia tak boleh melihat pada aspek itu saja. Maksudnya media baru macam saya sebut tadi, AI perlu diambil perhatian. Tapi macam mana pun saya setuju dengan pandangan sahabat saya Amirul, traditional media jangan dikesampingkan kerana sekarang ni trend radio makin popular. Orang dengar radio. Dan kajian saya pernah kita pada Dato' Sri Zamri di Kuala Kubu Baru, kita lihat rupanya orang kat sana dengar radio, sebab di luar bandar kot dengar radio, dan dari situ dia menyatakan sokongan dia based on apa information dia dapat daripada radio, macam podcast dan sebagainya. So maksudnya ada elemen-elemen baru yang menarik minat untuk orang dengar dan bagi sokongan melalui media-media tertentu lah. So maksudnya semua medium kena pakai, tapi jangan kesampingkan medium yang menjadi tarikan terkini, sebab teknologi ni cepat pentas Jadi yang terkini tu AI. Jadi AI kena diambil kesempatan lah. So thank you. Secara ringkas Datuk politik antarabangsa ya tentu sekali kerana ia satu isu besar, tapi bagaimana dan apakah isu-isu sebenarnya yang ada relevan terhadap masyarakat, itu penting. Kalau politik antarabangsa mungkin bagi Malaysia mungkin isu-isu tentang negara-negara yang konflik-konflik yang berlaku di negara-negara Islam itu mungkin menjadi tarikan dan minat pada audiens domestik. Tapi di Singapura itu bukan isu utamanya. Misalnya migration, kemasukan warga negara asing, kerana Singapura ada kadar kelahiran yang rendah, itu mungkin menjadi isu utama. Jadi bagaimana isu antarabangsa itu perlu diselarikan dengan isu-isu domestik. Saya nak jawab tentang media sosial. Kadang-kadang kita terlalu terfikir tentang media sosial, sebenarnya terlalu rencam media sosial ini. Misalnya podcast politik, awalnya keluar sekejap lah itu yang. Tapi sekarang ni banyak podcast politik di Malaysia. Jadi aspek podcast tu sudah saturated. Jadi itu perlu kita fikirkan, dan pada saya ahli-ahli politik perlu ahead of the game lah, dan tidak perlu terbawa-bawa pada media sosial. Jangan seperti apa yang dikatakan tadi oleh Prof, bahawa kita tidak boleh kesampingkan media tradisional, kerana media sosial ini ada kekurangannya. Di Singapura, ia seringkali dianggap apabila ada komen-komen di media sosial, itu adalah isu nasional. Tapi apabila kembali kepada pengundi itu berdasarkan konstituensi. Jadi apa isu yang dibangkitkan ataupun serangan-serangan di media sosial terhadap apa tokoh, tidak semestinya itu akan mengubah pengundian, kerana itu berdasarkan kerja-kerja di akar umbi. Jadi ada kekurangan media sosial. Kemudian saya fikir kita kadang-kadang terlalu bergantung kepada kuantitatif. Saya lihat politik sekarang ni banyak data. Pengundi bukan angka.
Perasaan bukan angka. Hari ini kesolehan saya 1 atau 5. Hari ini saya gembira 1 atau 5. Itu bukan angka. Saya fikir kerja-kerja akar umbi itu masih penting. Dan kalau kita sebut tentang Malay Belt tadi, saya fikir kerja di kampung-kampung itu, pergi ke rumah menyelesaikan masalah di kampung-kampung itu masih jadi teras utama yang boleh memenangkan undi. Jadi media sosial itu ada pentingnya, tapi ada juga kekurangannya. What lessons? Banyak lessons yang boleh kita lihat, tapi kita perlu faham bahawa kadang-kadang pemimpin politik try to do too much. Kita sekarang ni banyak soalan-soalan tentang belia. Tapi usia 61 tidak boleh menjadi usia 16. Saya tidak kalau mungkin golongan muda cenderung pada TikTok, janganlah yang 61 ber-TikTok juga. Saya fikir itu overdoing it, berlebih-lebihan. Saya tidak fikir itu kemahuan belia. Belia hanya mahukan anda faham situasi saya, isunya pekerjaan, isu tentang sosioekonomi, isu tentang pendidikan. Saya fikir pemahaman, dan bukan nak jadi cute macam nak bertindak seperti mereka. Saya fikir itu perlu difahami oleh ahli-ahli politik. Dan saya fikir identiti itu sudah berubah, ada kepelbagaian, dan bagaimana satu politik boleh merentas kerencaman identiti itu yang mungkin menentukan kejayaan. Isu gender, isu sosioekonomi, isu agama, kampung dan bandar dan sebagainya, itu kalau ada satu politik yang boleh address semua aspek-aspek yang berbeza ini, saya fikir itulah parti yang akan berjaya. Terima kasih.